Tahun baru, bisnes baru. Guys, agak-agaknya bisnes ataupun perniagaan apa yang akan berjalan dekat sini, saya pun tak boleh nak bagi tahu sebab ni bukan bisnes saya. Ni bukan bisnes saya. Tapi tahun ni azam saya nak cuba jadi content creator yang hebat. I got a call dalam 2-3 bulan lepas, the back and forth meeting lah. Yang call saya, hubungi saya ni, dia seorang berpangkat Tan Sri. Ini bukan Tan Sri beli, ini bukan Tan Sri bayarnya. Ini Tan Sri memang Tan Sri, bukan Tan Sri politik. Dia memang Tan Sri orang yang very berpengalaman dalam mentadbir urus aset kerajaan. So ni bisnes seorang Tan Sri dan seorang artis. Cuma diorang tak ada content creator. One fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk video hari ni saya nak buat pemasangan antena dekat tempat yang nak jadikan tempat berniaga sini lah. So untuk dalam video ni sebenarnya saya dah pernah buat pemasangan dekat rumah tuan ni dulu dan juga dengan office tuan ni. Office tuan ni ada dalam 2-3 minggu yang lepas lah. Dia hanya just datang untuk ambil modem je dengan saya dan antena tak perlu pasang lah. So untuk hari ni modem tu dia nak bawa ke sini dan nak buat pemasangan untuk dekat, saya tak pasti apa perniagaan yang dia akan buat dekat sini, dekat area Damansara sinilah. So untuk pemasangan saya hari ni hanya just untuk buat pemasangan untuk antena saja, sebabnya dia belum buat operasi. Dan nanti dia bawa modem dan just sambung sahajalah. Okay, so jomlah kita buat pemasangan. Kau saya pusing. Tak jumpa pun. Untuk antena parabolik saya ni saya dah siap setting dah. Sekarang ni saya dah connect wifi untuk modem yang saya punya ni lah. So nanti tuan-tuan tu akan dia just sambung je antena ni. Kalau tengok daripada bacaan signal dekat sini, sebenarnya kawasan sini tak ada masalah pun. Cuma dia nak tambahkan lagi kelajuan, dia punya kelajuan internet dia. So untuk signal lepas kita dah sambung antena ni memang dah lagi cantik dia punya signal dia. Kejap lagi kita tengok, saya cabut antena, kita tengok speed kalau tak sambung antena macam mana. Macam ni kita dah sambung antena, so kita boleh try terus kepada speed test lah. Hari ni kerja kita dekat luar sajalah, dekat atas ni saja. So untuk speed memang kalau diikutkan dah tak perlu apa-apa lagi. Memang speed pun memang dah orang kata jarang-jarang lah sekarang ni nak jumpa dalam keadaan speed yang tinggi macam ni. Kawasan tengah pekan tapi tak ramai penggunaan, so speed memang bonus lah. Dia dapat speed hingga 800 lebih Mbps macam ni. Manakala untuk upload pula memang dah cukup steady. So untuk penggunaan customer yang datang sini nak guna wifi ni tak ada masalah lah. Memang dah cukup-cukup laju lah. So dah selesai lah tugasan saya hari ni. Sebelum kita kemas-kemas balik, saya nak cuba juga try buat speed test tanpa menggunakan antena parabolik lah. Ni just antena yang sedia ada daripada modem wifi. So untuk speed
kalau kita tengok dekat sini, kalau tak pakai antena, speed lebih kurang dalam 400 lebih Mbps ataupun dia turun kepada 300 Mbps. Dia duk main mungkin dalam 300 ke 400 Mbps lah kalau tak pakai antena. So bila kita dah pakai antena, speed boleh dapat dalam 700 ke 800 Mbps. Dia duk main average macam tu je. Saya buat speed test banyak kali tadi. Untuk upload memang lebih kurang sama je yang saya dapat dalam keadaan situasi kalau kata tak pakai antena. Mungkin dalam kabin dia akan lagi slow lah, sebab kabin dia berbesi. So yang tu yang nak buat pemasangan untuk antena parabolik. Untuk yang mencari saya, boleh tekan dekat ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Yang dah follow saya punya channel pun terima kasih banyak-banyak dekat Facebook dan TikTok saya. Okay, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.